Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah bertemu kita sekali lagi. Okay, di dalam channel YouTube saya. Okay, so untuk hari ni pemasangan jauh sikit di Baling Kedah. Tapi pagi ni saya gerak tadi daripada pukul berapa Pukul 12.30 malam tadi. Okay, so berhenti sembahyang sekejap dekat Lenggong ni. Jauh lagi perjalanan. Tapi alhamdulillah keadaan cuaca dan juga suasana pagi ni, alhamdulillah Allah izinkanlah segalanya. Dengan sejuk je. Ini kalau pergi camping sok ni. Kita dah biasa camping kan. Kita tengok suasana kampung dengan bukit-bukit macam ni, dengan dia punya apa orang panggil ni, dia punya kabus ni. Jadi kalau camping paling syok sekali lah. Cuma hari ni saya datang ni bukan persorangan, tapi kepada siapa yang mengenali dunia moden ni, dia akan kenal satu brother ni lah. Okay. Tapi apa, kita sampai ke lokasi tu, kami pun baru lepas habis solat subuh apa semua ni. So kita nak gerak lagi lebih kurang sejam lebih lagi sampai lah. Sampai kan kita tengok siapa benda. Okay, jom, let's go. Alamak, tak dapat gambar cantik lah. Tapi sebelah sana tu dapat gambar cantik lah. Okay, so ni jalan daripada Greek ke Baling. Jalan Greek Baling lah. Tadi kita orang nampak view sana tu cantik daripada sebelah sana. Aduh, tak ada rezeki lah. Gambar cantik lah. Bukan senang dapat suasana macam ni. Cantik je. Tengok, Nizam pun tiba-tiba dia rasa excited. Why? Dia excited tengok tempat ni. Aku lagi teruja. Tahu ke? Ha? Saya tahu. Memang ada tu. Ada bawah tu. Cantik ada tempat ni. So kita dah sampai dah. Sampai di pejabat pas kawasan Baling. Ni bangunan dia. Okay, alhamdulillah. Kita nak buat wifi setiap tingkat dia. Tapi kita buat pemasangan Starlink dulu. Okey, lepas dah pasang Starlink, nanti kan baru kita pasang wifi lah. So untuk keluasan ni insyaAllah cukup lah. Bawa Nizam, semua boleh settle. Dia otai wai. So kita tengok cuaca pun kurang mengizinkan sebab di kawasan bukit. Kita orang ambil view bukit macam ni tadi. Tapi itulah, tak berapa cantik sangat dapat tadi. Tapi kita buat kerja dulu, selesaikan kerja dulu. Okay guys, so kita dah pasang dah Starlink ni. Okay, untuk kawasan ni liputan untuk 4G saja ada. Dan juga wifi dekat setiap tingkat ni memang saya sediakan lah. Okay, takut kita pasang nanti wifi di tingkat atas sekali tak dapat. So kita buat AP yang baru lah untuk pejabat ni. Okay guys, so yang ni untuk kawasan pas Baling ni. Yang ni dia punya bangunan baru lah. Okay, daripada pintu masuk ni. Hello brother. Okay brother. Brother ni teman mana-mani daripada mula sampai habis. Okay, kita kat pejabat pas Baling. So Abang Nizam bantu hari ni. Bantu banyak lah. So dah siap dah, kita punya server rack dah pasang wifi semua. So kat situ ada wifi kat belah atas tu. So untuk kawasan ni dia pakai satu wifi. Okay, ni yang kedua. So bangunan ni 2 tingkat. Okay, yang ni untuk bahagian pentadbiran lah. Pentadbiran bilik pas Baling. So ada banyak kegunaan kat sini. Dan kita sediakan satu lagi wifi kat sini. Dah siap. Okay. Dan yang ketiga, di bahagian apa ni? Bilik mesyuarat. Bilik mesyuarat. Duh, rasa macam malas nak naik. Tapi kita buat juga. Okay, ni bilik mesyuarat pertama. Rasa sini tak ada masalah. Okay, ini bilik mesyuarat paling penting lah. Buka sini. Alright, ni bilik mesyuarat yang paling penting lah. Okay, jika ada apa-apa
Kan diorang ada buat meeting ke apa, so kita dah sediakan satu wifi kat tepi tu. Okay, so untuk ketiga-tiga tingkat ni dah ada wifi dah. Sebelum ni kat atas ni memang hotspot je dan fiber TM tak masuk. Dan kalau nak ikutkan sepatutnya tak ada masalah lah. Okay, tapi tak ada pilihan untuk kawasan ni. So Ustaz ada PM saya untuk tolong pasang wifi Starlink. So kita dah siap pasang. Alhamdulillah, saya dapat bantulah untuk apa ni, bangunan di pas cawangan baling ni. Alhamdulillah. So tak ada apa. So kita pun nak balik. Cuaca pun tak mengizinkan daripada pagi tadi, grimis je. So habis awal ni boleh rehat jap, lepas tu terus balik KL lah. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai dah. Okay, tadi kita buat pemasangan dekat pasang Starlink dekat pejabat pas cawangan baling. Okay, so saya nak berterima kasih kepada sahabat saya orang jauh ni. Saya import daripada Johor ni, tahu. Kalau tak ada orang kuat dia tak boleh buat apa, sebab kita nak kena ambil ilmu dia. Okay, so kita nampak lah setiap kerja-kerja kita ni ada banyak yang kita kena belajar lagi. So mana yang rasa kita dapat yang lebih baik, kita ikut je. Okay, lepas tu tak ada apa dah, cuma perjalanan ni jauh lagi. Kalau dapat view dah habis, jadi kita nak ambil view yang kat tepi tu, yang dekat apa, dekat highway tu. Kalau balik yang ada kami share lah. Okay, tak ada apa dah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom sikit lah.